Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazin Fatihah binti Sazakri, bernombor matrik AM250801974 daripada Universiti Politeknik Haram Malaysia. Hari ini saya ingin menceritakan mengenai tugasan saya, dan tugasan ini kodnya adalah ECC 2033 di bawah bimbingan Puan Sharifah Hani binti Said Akbar. Bagi tugasan ini, kami diarahkan untuk membuat satu buku cerita mengenai untuk kanak-kanak, dan buku cerita yang saya hasilkan mengenai budak nakal dan ikan emas. Sebelum saya menceritakan dengan lebih terperinci mengenai buku cerita ini, saya ingin menceritakan mengenai pengenalan terlebih dahulu. Untuk pengenalan buku cerita ini, jadi sebuah kampung yang kecil dan dikelilingi sungai yang jernih, tinggal seorang kanak-kanak yang bernama Ali. Ali ini merupakan seorang kanak-kanak yang nakal dan suka membuad apa yang dia mahu. Dia juga sering bermain di tepi sungai setiap petang, dan dia juga sering mengganggu haiwan yang berada di tepi sungai. Selain itu, pada suatu pagi yang cerah juga, kenakalan Ali ini membawa kepada satu pertemuan, iaitu seekor ikan emas yang boleh bercakap. Dan sejak pada hari itu juga, Ali ini mula berubah. Dari seorang budak nakal, dia juga belajar tentang kasih sayang, rasa bersalah dan kebaikan dalam menjaga haiwan. Daripada cerita ini, Ali ini merupakan seorang yang nakal, dan dia bertemu dengan seekor ikan emas yang boleh bercakap, dan daripada pertemuan tersebut, Ali berubah menjadi seorang budak yang baik dan rasa bersalah terhadap haiwan. Ini adalah buku cerita yang dihasilkan oleh saya. Untuk buku cerita ini sesuai untuk kanak-kanak yang berumur 5 tahun, dan kanak-kanak ini juga dapat menyentuh buku ini dengan selamat. Untuk buku cerita ini saya menghasilkan menggunakan material kain felt. Ini adalah material kain felt yang kita dah gunting untuk menjadikan huruf, dan ini adalah ikan emas yang diperbuat dan dijahit menggunakan kain felt. Seterusnya, untuk isi dalam buku cerita ini, kita ada penanda buku, dan ini adalah lukisan yang dilukis oleh saya, dan kita menggunakan watercolor untuk mencirikan lagi buku ini. Seterusnya, buku ini juga dihasilkan dengan tulisan hitam dan mudah untuk kanak-kanak membaca. Seterusnya, dalam buku cerita ini juga kita menggunakan pensel warna dan juga marker. Seterusnya, dalam buku cerita ini juga kita ada menggunakan magnet. Jadi apabila kanak-kanak membaca buku cerita ini, kanak-kanak juga dapat menyentuh gambar ini sambil mereka membaca buku ini. Seterusnya, kita juga sediakan dalam buku cerita ini, kalau kita boleh tengok, kita ada tekstur magnet-magnet. Daripada ini, kanak-kanak dapat membaca dan mereka dapat sentuh buku ini sambil mereka baca. Bermakna daripada buku ini mereka boleh sentuh dan mereka tahu, ini kita menggunakan tekstur magnet, ataupun kita ada guna tekstur yang kasar untuk mereka boleh menyentuh ikan ini. Seterusnya, untuk muka surat seterusnya, saya menggunakan marker yang berwarna, kemudian saya menggunakan crayon. Jadi dekat sini kita ada dua tekstur, dan ini untuk crayon, dia punya tekstur amatlah kasar, dan kalau kita guna marker, dia punya tekstur ni licin. Seterusnya, untuk buku cerita ini mengandungi 13 muka surat yang terdiri daripada cerita-cerita dan juga pengajaran daripada buku cerita ini. Untuk pengajaran buku cerita ini, terdapat 3 pengajaran daripada cerita ini. Yang pertama adalah jangan sakiti haiwan. Seperti yang kita tahu dalam cerita ini, kanak-kanak yang bernama Ali ini dia sering menyakiti ataupun sakiti haiwan yang berada di tepi sungai. Seterusnya adalah sayangi binatang, mereka juga ada perasaan. Daripada cerita ini juga kanak-kanak dapat mempelajari satu nilai bumi yang mengenai binatang ni mempunyai perasaan seperti manusia. Dan seterusnya adalah buat baik, hati jadi gembira. Daripada kisah ini, kita dapat mempelajari bahawa seorang kanak-kanak yang bernama Ali ini, dia belajar sesuatu daripada ikan emas tersebut. Daripada ikan emas tersebut, dia dapat nilai murni dalam diri dia adalah buat baik, maka hati jadi makin gembira. Itu saja mengenai penerangan buku cerita yang saya hasilkan. Sekian, terima kasih.